Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama diberi Nurul Alia binti Muhammad Azli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Kuching Tengah. Pada hari yang indah ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang cukup menarik perhatian saya, iaitu Aksara karya Syafiq Aizat. Novel terbitan buku fiksi pada tahun 2015 ini bergenre fantasi, science fiction dan thriller serta mempunyai 258 halaman muka surat. Novel Aksara merupakan buku ketiga dalam trilogi ajaib karya Syafiq Aizat. Aksara ialah huruf, angka dan lain-lain yang dapat dilambangkan dengan kod komputer. Buku ini adalah tentang penyelesaian teka-teki dan pencarian tentang kebenaran yang tersembunyi di setiap aksara yang membentuk dunia mereka. Buku ini mengisahkan tentang Izwan yang menemukan persamaan matematik yang aneh serta berkait rapat dengan ramalan yang pernah dibuat oleh Alin. Ketika menyiasat, kewujudan watak Nadira mula dipersoalkan apabila rakan-rakan Izak menafikan kewujudan wanita itu. Dalam usaha mencari jawapan, muncul pula persoalan tentang identiti Sarah dan sebuah organisasi misteri yang lebih dikenali sebagai organisasi. Izwan perlu mencari dan mencantum setiap aksara menjadi perkataan yang boleh membawa kepada sebuah penyelesaian. Persoalannya, mampukah Izwan merungkai misteri yang telah menyelubungi kehidupannya itu? Apa yang saya suka tentang buku ini ialah penceritaannya yang lancar dari babak ke babak. Watak-wataknya juga sangat menarik. Di samping itu, gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah difahami dan sampai ke jiwa-jiwa anak muda seperti saya. Watak yang paling menarik perhatian saya ialah watak Izwan. Izwan merupakan seorang yang amat mengambil berat tentang orang di sekelilingnya. Daripada kisah aksara ini, penulis menerangkan bahawa walaupun sesuatu perkara itu mungkin menyakitkan, perkara pahit itu dapat membentuk seseorang untuk menjadi lebih baik. Saya sangat menikmati buku ini kerana ia bukan hanya sebuah cerita tetapi juga merupakan satu perjalanan yang membuatkan saya berfikir. Secara keseluruhan, Aksara bukan sahaja sebuah cerita misteri tetapi juga menyampaikan mesej mendalam tentang kehidupan, kepercayaan dan penyembuhan diri. Dengan itu, saya berharap semua orang berpeluang untuk membaca karya yang luar biasa ini suatu hari nanti. Di atas dahan burung tempua melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.